soalan yang ditanya. Saya pernah cerita pada kalian bagaimana berlaku pada Nabi Isa AS. Tatkala mana Nabi Isa AS lalu satu kawasan kubur, Nabi Isa AS membangkitkan seorang yang telah meninggal dunia. Bila dibangkitkan seorang yang telah meninggal dunia itu, lalu Nabi Isa AS tanya, apa yang sedang berlaku pada kamu? Aku sedang diazab, dia jawab. Aku sedang diazab. Lalu bila disebut saja sedang diazab, lalu Nabi Isa AS tanya, kenapa kamu sedang diazab? Diazab apa yang berlaku? Aku sedang disoal yang aku tak boleh dijawab lagi sampai hari ini. Tentang apa yang kamu disoal? Dia jawab, aku berniaga menjual kayu api. Aku ni mengambil kayu api dan upah kayu api, kemudian aku jual kayu api. Kemudian ada seorang yang telah beli kayu api aku, kemudian dia minta aku hantar ke rumahnya kayu api tadi. Dalam perjalanan aku hantar ke rumahnya itu, tiba-tiba aku ambil hujung kayu api itu untuk mencungkilkan gigi aku. Tiba-tiba aku tidak memberitahu kepadanya tentang kayu api tadi. Aku meninggal dunia dan aku disoal tentang kayu api ini. Bilahan kayu api yang kecil ini sampai hari ini belum lagi selesai. Nabi Isa AS tanya, berapa lama kamu disoal tentang kayu api itu? Selama 70 tahun belum lagi selesai. 70 tahun lagi belum lagi selesai. Bayangkan kita ambil hak orang, kita ambil barang orang, kita pernah ambil nama orang, kita pernah gunakan kesempatan kita untuk menjatuhkan maruah orang. Bayangkan bagaimana untuk kita nak lepas dalam kubur, bukan baru di padang mahsyar, tetapi baru dalam kubur ini. Ini cerita demikian. Kemudian